Selamat datang ke dunia misteri dan keajaiban, di mana sejarah bercampur dengan mitos dan fakta bertemu dengan khayalan. Hari ini, kita akan menyelami keajaiban yang tiada taranya, Piramid Giza. Di tengah padang pasir Mesir, berdiri megah sebuah struktur yang telah berusia lebih daripada 4,500 tahun. Piramid Giza juga dikenali sebagai Piramid Khufu, bukan sahaja simbol tamadun purba, tetapi juga simbol pencapaian luar biasa manusia. Dengan ketinggian lebih daripada 146 meter, piramid ini merupakan yang tertinggi di antara 3 piramid di Giza. Ia dibina sebagai makam bagi Firaun Khufu dan merupakan salah satu daripada 7 keajaiban dunia purba yang masih kekal hingga hari ini. Namun, di sebalik kemegahan ini, terdapat banyak persoalan yang belum terjawab. Bagaimana manusia pada zaman itu mampu membina struktur sebegini dengan teknologi yang terhad? Berapa banyak buruh yang terlibat? Adakah ia benar-benar dibina sebagai makam atau terdapat maksud lain yang lebih dalam? Selama berabad-abad, pelbagai teori telah dikemukakan. Ada yang percaya mereka menggunakan alat dan teknik yang canggih, manakala yang lain berpendapat ia melibatkan kerja keras ribuan pekerja yang setia. Namun, siasatan dan penemuan arkeologi masih belum membawa jawapan muktamad. Tidak hanya itu, keajaiban Piramid Giza juga terletak pada matematik dan astronomi yang tersirat dalam reka bentuknya. Sudut dan ukuran piramid ini selaras dengan bintang-bintang dan disusun dengan penuh teliti, menunjukkan betapa maju dan cerdiknya masyarakat Mesir purba. Seiring berjalannya waktu, Piramid Giza terus menjadi sumber inspirasi dan keajaiban bagi pengunjung dari seluruh dunia. Pada setiap langkah, kita merasakan bayangan sejarah di sekeliling kita dan berasa terpesona dengan keagungan yang tidak akan pudar. Inilah keajaiban dunia yang tak terungkap, sebuah monumen yang mengajak kita untuk terus mencari dan meneroka. Piramid Giza bukan sekadar batu dan pasir, ia adalah lambang ketahanan dan keinginan manusia untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk lebih banyak kisah sejarah.